Hai, Assalamualaikum geng. Hari ni kita berada di Kelang bersama dengan adik saya lah, Acik. Dan juga ni abang saya, Ayub. So kita orang hari ni nak mancing di kolam air masin, kolam 3A. Kolam 3A. So pada korang yang dah sampai ke channel aku, minta korang like dan juga subscribe untuk korang follow. Dan kita tengoklah update kat dalam macam mana. Ada hasil ke tak ada hasil, kita test power. Jom kita masuk. Okey geng. Misi kali ni aku nak menghanyikan rod baru. So semalam aku beli rod baru lah. 8 kaki So disebabkan beli rod ni aku dapat baju baru daripada TCE Tackle. So bila kita beli barang harga lebih daripada 200, korang akan dapat baju lah cuma. Okey lah, kita masuk lah. Cerita banyak aku tak guna kan. Okey, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe dan terus menonton aku kat dalam. Ada strike ke kumpau, kita layan je lah. Okey. Korang tengok aku punya setting lah. Aku pakai dua mata macam ni. Okey, pelampau hidup So batu kat sini aku kepit lah. Jom, sudah bunyi. Laju berjalan. Laju nyat. Tak boleh lanjut cik. Baling tak lanjut. Tak boleh. Pecah umpan. Allah, patah mancing. Aduh akbar. Ya Allah ya Tuhanku, baru pakai. Allah, patah mancing. Aduh akbar. Ya Allah ya Tuhanku, baru pakai. Allah akbar, baru rasmi kot. Tunjuk tu. Uish. Tah. Baru on kot. Balik dulu tak? Gila main UL. UL lah. Tak ada road dah. Nampak on dah. Okay geng, aku try pakai UL pula tengok. Dah tak ada kan. Aku biasa bawa spare tau. Hari ni aku tak bawa spare. Aduh hai. Bila kau nak layan jenahak kaci dengan rail ni, dengan road ni. Layan aje lah. Tengok macam mana kan. Ada lah. Dugaan sungguh kan. Nasib lah badan ni. Tak ada bang, mood tak ada bang. Baling 2 kali patah mancing dah. Ni pakai UL. Baru baling.
Beli dia lah semalam. Harga 200 lebih tu. Expo. Dah ada rezeki nak kena kan. Naik kan. Ada tarikan ni. Makan juga. Ikan apa? Enak. Kaci ya. Mana boleh balik kau duduk lembut. Lah.
baru 5. Besar ke bang? Berapa kilo? Tengok bang, masuk video sikit. Muka ikan. Tak apa nampak. Oh ya, besar. 6 kilo lah. Mantap lah. Tak nak lah. Mati. Penuh sangat air ni. Hah? Oh. Aduh, vamos. Padu lah vamos. Pakai bonus. Beranak. Air. Jadi je. Aduh, nak saya tolong. Tolong pula. Aduh. Baru 2 ekor. Okey geng, hari ni kita dah pusing kolam dekat 2 kali So memang tak diketuk langsung. Dengan suenya hari ni rod patah. So kita pakai set UL pun tak ada usik, tak ada ketuk langsung, segala jenis umpan dah try dah. So hari ni kita kumpul lah. Dan adik saya Cik boleh dapat 2 ekor 3 ekor je. 2 seekor lucut tadi dekat mana? Depan jenahak dia. So pada korang yang menonton, jangan lupa untuk tonton video seterusnya. Dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel. Kita jumpa lagi insyaAllah. Bye bye.
Oi, besar ni. Kena tangguk ni. Ha, kena tangguk. Besar ni. Bakar sikit. Oi, mantap geng. 3 kilo, 4 kilo ni. Okay, geng, adalah lenguh-lenguh tangan Lenguh-lenguh tangan ada yang saya rasa juga lah kan. So mungkin kita akan turun di kolam Batu 30 untuk test kat sana. Berat geng. Tak larat lah. Korang tolong angkat pula.